Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaid Mirza bin Musmartin daripada Koke Football 2 ingin membentang dan menerangkan tentang peranan VAR dalam meningkatkan keadilan perlawanan bola sepak. Jadi mari sama-sama kita telusuri dan pelajari kepentingan dan kelemahan dan apa itu VAR sendiri dalam perlawanan bola sepak. Bola sepak merupakan sukan yang sangat popular di seluruh dunia dan dimainkan oleh pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira umur, bangsa atau negara. Sukan ini bukan sahaja menjadi hiburan kepada jutaan peminat, malah turut menyatukan masyarakat melalui semangat kesukanan dan persaingan yang sihat. Dalam setiap perlawanan bola sepak, pengadil memainkan peranan yang sangat penting. Mereka bertanggungjawab memastikan perlawanan berjalan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Namun begitu, terdapat keadaan di mana pengadil mungkin membuat keputusan yang kurang tepat akibat pergerakan permainan yang terlalu pantas atau kedudukan yang tidak jelas semasa sesuatu insiden berlaku. Kesilapan pengadilan boleh memberi kesan yang besar terhadap keputusan sesuatu perlawanan. Sebagai contoh, gol yang tidak sepatutnya disahkan atau penalti yang tidak diberikan boleh menyebabkan sesebuah pasukan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, teknologi VAR diperkenalkan untuk membantu pengadil membuat keputusan yang lebih tepat dan adil. Dengan adanya VAR, tahap keadilan dalam perlawanan bola sepak dapat dipertingkatkan. VAR bermaksud Video Assistant Referee. Ia merupakan satu sistem teknologi video yang digunakan untuk membantu pengadil membuat keputusan yang lebih tepat semasa perlawanan bola sepak dijalankan. Sistem ini berfungsi dengan menggunakan beberapa kamera di tempat di sekitar stadium bagi merakam setiap pergerakan atau insiden yang berlaku di atas padang. Rakaman tersebut akan dipantau oleh pegawai VAR yang berada di bilik kawalan khas. Apabila berlaku insiden yang diragui atau penting, pegawai VAR akan menyimak rakaman tersebut menggunakan pelbagai sudut kamera bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Setelah semakan dilakukan, maklumat akan disampaikan kepada pengadil yang berada di atas padang. Dalam sesetengah keadaan, pengadil boleh menerima cadangan terus daripada pegawai VAR. Selain itu, pengadil juga boleh melihat sendiri rakaman video melalui monitor yang disediakan di tepi padang sebelum membuat keputusan akhir. Proses ini membantu memastikan keputusan yang dibuat adalah berdasarkan bukti yang lebih tepat dan bukan bergantung kepada pandangan pengadil semata-mata. VAR digunakan dalam beberapa situasi penting yang boleh memberi kesan besar kepada keputusan perlawanan. Antaranya ialah untuk pengesahan gol, semakan keputusan penalti, pemberian kad merah secara langsung serta kesilapan identiti pemain. Sebagai contoh, jika berlaku jaringan gol yang diragui kerana kemungkinan offside atau kekasaran sebelum gol dijaringkan, VAR akan digunakan untuk membuat semakan. Begitu juga dalam situasi penalti yang boleh menentukan kemenangan sesebuah pasukan. Penggunaan VAR memberikan banyak kelebihan kepada dunia bola sepak. Antaranya ialah mengurangkan kesilapan pengadil yang mungkin berlaku semasa perlawanan. Selain itu, VAR membantu memastikan keputusan yang dibuat adalah lebih tepat dan berdasarkan bukti yang jelas. Teknologi ini juga memberikan peluang yang lebih adil kepada kedua-dua pasukan kerana setiap insiden penting akan disemak dengan teliti. Di samping itu, VAR meningkatkan ketelusan dalam proses pengadilan dan membantu mengurangkan kontroversi besar yang sering berlaku dalam perlawanan bola sepak. Oleh itu, penggunaan VAR meningkatkan keyakinan pemain, jurulatih dan juga penyokong terhadap keputusan pengadil ketika perlawanan bola sepak dilangsungkan. Walaupun VAR mempunyai banyak kelebihan, tetapi jika namanya teknologi, ia juga mempunyai beberapa kelemahan yang sering dibincangkan oleh peminat bola sepak. Antara kelemahan utama ialah proses semakan video yang kadang-kala mengambil masa yang agak lama. Keadaan ini boleh mengganggu rentak permainan dan menyebabkan pemain serta penyokong perlu menunggu sebelum sesuatu keputusan dibuat. Selain itu,
Terdapat juga situasi di mana keputusan yang dibuat selepas semakan VAR masih menimbulkan perdebatan. Hal ini berlaku kerana sesetengah peraturan bola sepak memerlukan tafsiran pengadil dan tafsiran tersebut mungkin berbeza walaupun menggunakan rakaman video yang sama. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya, VAR memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keadilan perlawanan bola sepak. Teknologi ini membantu mengurangkan kesilapan manusia dan memastikan keputusan yang dibuat adalah lebih tepat. Walaupun terdapat beberapa kelemahan, manfaat yang diberikan oleh VAR adalah jauh lebih besar berbanding kekurangannya. Oleh itu, VAR boleh dianggap sebagai satu inovasi yang penting kerana dapat membantu menjadikan bola sepak lebih adil, telus dan profesional pada masa kini berbanding pada zaman dahulu yang tidak mempunyai VAR. Jadi sekian itu sahaja pembentangan dan juga penerangan saya terhadap bola sepak, VAR ataupun Video Assistant Referee, kelemahan, kebaikan dan cara penggunaan VAR ketika perlawanan bola sepak dilakukan. Sekian, terima kasih.